Okay, selamat pagi. Alright. So sekarang ni kita boleh nak pucuk tanam. So masalah dia kadang-kadang kita tak ada space. Right. So ni adalah very small compact place yang kita boleh ada ruang dekat dalam terrace, apartment, flat, kondo, tempat-tempat yang tak ada space. So kita boleh tanam, for example, pakcoy, pacukang. Kita boleh tanam bendi, right? So dalam pots, so kita tak perlu pakai, kita boleh pakai ceramic pots, kita boleh pakai plastic pots, tak ada masalah. So kita boleh pastikan dia dapat matahari dan kita siram, right? Ataupun kita boleh tanam juga kangkung. For example, dulu kangkung murah RM1. Sekarang dah kangkung pun dah mahal. Right, so kita boleh tanam kangkung dalam bekas macam ni, atau dalam bekas macam ni. So this is another way. Dan kita boleh buat 2 in 1. For example, kangkung dengan tegung, right, ataupun kangkung dengan bendi. And then yang ni dia bekas ni di bawah dia ada air tau. So dia ada air di bawah ni. Ni ada air kat bawah, right? So tanah, air, so it's quite nice untuk kangkung lah, right?